Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dalam satu lagi video Mingguan Amans di mana kita akan mengulas sedikit tentang berita-berita berkaitan teknologi yang telah dilaporkan sepanjang minggu lepas. Jadi berita pertama bagi saya yang sangat menarik ialah penjualan domain AI.com yang rupa-rupanya dimiliki oleh seorang rakyat Malaysia. Beliau telah menjual domain tersebut kepada sebuah syarikat Crypto.com pada nilai harga 70 juta US dollar yang bersamaan dengan kira-kira 280 juta ringgit. Individu ini juga adalah orang yang sama yang membeli sebuah komputer riba Acer Predator yang berharga kira-kira 20 ke 30 ribu ringgit lebih, dan beliau nampaknya sudah menjadi jutawan semalaman dengan menjual domain tersebut. Crypto.com mengatakan bahawa mereka telah membeli domain ini dan akan digunakan untuk tujuan pembangunan teknologi agentic AI yang nampaknya sudah semakin menjadi kegilaan banyak syarikat-syarikat teknologi pada tahun ini. Beralih pula kepada berita kedua iaitu MyJPJ sekali lagi akan menundakan pelaksanaan penggunaan sistem log masuk My Digital ID sebagai single sign on ataupun sistem log masuk tunggal untuk platform aplikasi MyJPJ. Jadi sebelum ini mereka telah mengatakan bahawa ia sedia digunakan pada 1 Februari 2026, tetapi sekarang dah masuk minggu kedua Februari 2026, masih lagi belum digunakan sebagai SSO, dan baru-baru ini mereka telah mengeluarkan kenyataan bahawa ia akan ditunda sehingga 1 Mac 2026, di mana ia dijangka lebih ramai rakyat Malaysia sudah pun mempunyai sistem log masuk My Digital ID pada peranti-peranti mereka. Beralih pula kepada berita tentang jualan konsol permainan. Sony baru-baru ini melalui pembentangan keuangan mereka telah mengesahkan bahawa Sony PlayStation 5, konsol terbaru mereka, telah dijual sebanyak 92.2 juta unit sepanjang jangka hayat konsol Sony PlayStation 5. Ini merupakan nampaknya tidak salah saya, dia telah melangkaui jualan sistem konsol Sony PlayStation 3 yang kira-kira dijual sebanyak 80 lebih juta. Pada suku terakhir pada tahun 2025 pula, Sony melaporkan bahawa mereka telah menjual kira-kira 8.1 juta konsol tersebut. Jualan konsol kebanyakannya sudah pun dilihat berkurangan, tapi 8.1 million untuk that one quarter pada tahun lepas tu pun bagi saya sudah pun cukup baik, khususnya kerana kita tahu bahawa Sony akan melancarkan konsol Sony PlayStation 6 mereka dalam masa 2 atau 3 tahun lagi. The fact that dia dah memang jual sebanyak tu konsol PlayStation 5 dan juga PlayStation 5 Pro is something yang bagi saya agak memberangsangkan jugalah. Beralih pula kepada satu lagi berita konsol, ataupun mungkin dua saya sekalikan. AMD sewaktu pembentangan keuangan mereka sendiri telah mengesahkan bahawa Microsoft akan mula menjual ataupun mengeluarkan konsol Xbox terbaru mereka pada tahun 2027 kelak. Jadi AMD is in quite an interesting position where diorang sedang bekerjasama dengan 3 buah syarikat pengeluar permainan konsol, iaitu Sony melalui PlayStation, Microsoft melalui Xbox, dan juga Valve melalui Steam Machine yang juga dilihat akan dilancarkan pada tahun ini. Dalam pada itu Nvidia pun agak menarik juga kerana mereka akhirnya telah mengesahkan bahawa mereka tidak akan melancarkan kad grafik baru pada tahun ini kerana again isu kekurangan memori. Pada tahun lepas kita dapat lihat bahawa terdapat ura-ura bahawa siri kad grafik Nvidia GeForce RTX 5000 Super dikatakan akan dilancarkan pada acara CES, tapi semakin mendekati CES kita akan ditunda kepada pertengahan tahun, dan sekarang kita dapat ura-ura ataupun lebih more or less confirmation kerana ia adalah juga daripada pihak pengeluar komponen yang mengatakan bahawa tak ada kad grafik siri Super yang akan dilancarkan pada tahun ini. Jadi berita baik buat anda yang menggunakan peranti Android yang mahu menghantar fail-fail secara mudah kepada peranti-peranti iPhone. Google baru-baru ini telah mengesahkan bahawa fungsi Quick Share akan diperluaskan kepada peranti-peranti Android yang lebih banyak lagi. So after this tidak semestinya anda perlu menggunakan peranti Google Pixel untuk menghantar fail gambar, video, audio dan sebagainya kepada peranti-peranti iPhone secara nirwaya. Pada tahun lepas juga kita lihat bahawa Oppo dan juga Honor telah memperkenalkan teknologi-teknologi penghantaran
file kepada peranti iOS mereka sendiri, dan ini nampaknya peranti-peranti Android boleh menggunakan fungsi Quick Share untuk menghantar file-file digital anda kepada peranti-peranti iPhone tanpa masalah selepas ini. Jadi satu lagi berita yang menarik pada minggu lepas ialah kehadiran platform media sosial untuk ejen AI Moltbook. Laman web ini dibina oleh sistem kecerdasan buatan yang dinamakan OpenClaw. OpenClaw ini adalah kiranya ejen AI yang boleh dibina yang boleh digunakan untuk menghantar mesej pada pelbagai jenis platform, tetapi ia juga boleh digunakan untuk membina laman-laman web. Anda boleh memasukkan ejen AI anda ke dalam sistem Moltbook ini dan ia akan berinteraksi. Supposedly dia dah buat machine learning. Okey, ini yang kita tahu, dia akan post banyak tentang perkara tersebut. Sam Altman, CEO OpenAI, katakan bahawa platform ini mungkin tidak akan bertahan lama, tetapi apa yang lebih penting ialah bagaimana pembangun boleh mempelajari tentang bagaimana sistem-sistem AI ini berinteraksi antara satu sama lain, dan ini mungkin adalah masa hadapan untuk bagaimana kita boleh membina Artificial General Intelligence menurut beliau. Jadi sekian saja video Mingguan Aman pada kali ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara.